Alhamdulillah, kerana saudara masih lagi setia bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan secara langsung daripada Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Kita sedang membincangkan tajuk kaya melawan papa ataupun kaya melawan miskin bersama dua orang ahli panel kita pada malam ini. Forum yang dianjurkan oleh PNB, ASNB, Kerajaan Negeri Sabah dan Takaful Ikhlas dengan kerjasama JAKIM dan RTM bersempena dengan, saya nak baca je kat mineral water ni, Minggu Saham Amanah Malaysia 2012. Baik, kita dah ikuti tadi pendapat daripada ahli panel kita dan kita dengar pula penonton yang berada di Kompleks Sukan Likas ini. Saya dengar tadi ramai nak bertanya soalan kepada ahli panel kita. Kalau dah bersedia, saya persilakan. Mana dia? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saudara siapa? Nama saya Abdillah bin Haji Nanun. Dari mana? Saya berasal dari Kampung Air Kudat dan kini menetap di Kampung Kawang Papar. Nak kaya ke nak papa? Tentulah nak kaya. Kaya harta ke kaya isteri? Susah nak jawab lah. Baik, silakan. Izinkan saya mengemukakan soalan pengurus forum. Ya. Kita sering membaca berita di dada-dada akhbar. Kita dapati ramai orang yang jatuh muflis lantaran ditipu dan tertipu dalam pelaburan kerana mau cepat kaya. Tapi bila sudah ditimpa nasib sedemikian, sudah muflis atau bankrupt, siapakah yang harus dipersalahkan dalam hal ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Hebat orang Sabah ni bila bertanya soalan buat selamba aja. Jadi yang jawabnya kena orang Sabah juga, Ustaz Bongsu. Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Kalau ditanya siapa yang salah kerana salah labur tadi. Yang salah labur jadi lebur. Salahnya ialah salah sendiri. Bukankah agama kita ini menyuruh kita bertakwa? Antara takwa ini sifatnya ialah untuk melihat dengan teliti apapun yang akan kita buat. Masalahnya ialah asal apa saja yang dijanjikan orang, labur 1000, bulan hadapan dapat untung 300. Dia banding lagi kalau melabur di mana-mana saham amanah, dia bilang kena tunggu 1 tahun. Itu pun labur 10.000 mungkin dapat 200-300. Ini bulan depan dapat 300. Nah, salah sendiri. Kerana apa? Kerana tidak ada sifat takwa dalam urusan muamalah. Sedangkan urusan muamalah ini memerlukan kita bertakwa. Pertama sekali, pastikan bahawa pelaburan itu sendiri adalah tidak menjanjikan pulangan tetap. Kalau mana-mana pelaburan yang menjanjikan pulangan tetap, apalagi pulangan tetap itu amat besar, di luar daripada rasional, maka adalah sesuatu yang tidak betul dengan pelaburan tersebut. Yang keduanya, kadang-kadang ada juga yang melabur ini dengan harapan mendapat untung, dia pinjam duit daripada mana institusi keuangan dengan cara yang riba. Sumbernya itu jelas haram, akhirnya dilaburkan lagi di tempat yang tidak pasti halal ataupun haram, dan kita takut bila tidak ada keberkatan, rugi di dunia, apalagi di akhirat nanti akan rugi. Sebab itulah saya ingin menyeru, soalan itu tadi cukup relevan kepada kita di Sabah dan di seluruh Malaysia, bahawasanya untuk kita melabur, untuk kita menambah pendapatan, untuk kita jadi kaya, ada syarat-syaratnya. Jangan kita main sembrono saja, main hentam kromo saja. Orang Sabah bilang main ruju saja. Jangan, mesti kita lihat dulu yang mana halal, yang mana haram, yang mana benar, yang mana tidak benar. Rujuk kepada pakar-pakar ekonomi dan muamalah Islam. Mudah-mudahan kita kaya di dunia, kaya juga di akhirat, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Bongsu. Kita dah dengar tadi seorang yang bertanya. Kita nak dengar pula kalau ada seorang lagi, saya persilakan. Ini wanita pula. Ya. Manis orangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya siapa?
Saya Habibah Ismail. Dari mana? Menetap di Kampung Rompayan Menggatal. Oh, amboi. Besar yang di bawah tu ya. Apa? Orang Itu Sabah kalau kan? tidak kaya tidak boleh beli tu. Betul? Betul. Iya. Mau kaya? Mau kaya. Baik, silakan. Semua orang kan mau kan kaya. Ah. Jadi saya ini ingin bertanya lah, macam mana caranya mendapatkan uang ataupun harta yang banyak lah. Jadi macam mana cara dia untuk menjadi kaya, mendapatkan harta tu. Baik, bagus Itu saja, sungguh. sekian, terima kasih. Bagus sungguh soalan daripada Kampung Menggatal tadi. Ini saya suka pergi ke tempat itu bila masanya saya boleh pergi. Ya, saya nak tengok di sana kawasannya bagaimana. Dr. Sharifah kenapa senyum saja? Kalau sudah senyum jawablah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya tertarik soalan tu tadi, macam mana Tertarik dengan nama kampungnya? Ya, Apa? tidak, itu yang tanya itu. Ya. Macam mana nak jadi kaya? Sebab saya tengok pun dah nampak kaya tu pun dah nampak dah. Kalau tuan-tuan tengok orang perempuan sekarang ni, alhamdulillah kaya tuan-tuan. Sebab apa tak kaya tak? Batu permata lilat-lilat keliling badan. Atas kepala, dekat tangan, berat tu tuan-tuan, tapi boleh bawa. Kaya lah tu, Masya Allah tuan-tuan. Bila tanya macam mana nak kaya, ni soalan yang sangat bagus. Ya Allah, memanglah naluri manusia. Tak ada yang nak miskin lah saya rasa. Tak ada yang nak miskin, memang nak kaya. Ni kalau bagi soalan ni kan orang duduk depan TV ni, nak tulis ni macam mana nak kaya ni. Orang sekarang pun senang tuan-tuan, semua dah tengok dalam secara online aja kan Ustaz. Gaji dapat duit lumayan tanpa kerja dalam internet. Banyak benda-benda macam tu kan. Dapat duit dengan cara yang mudah ya. Jadi pelajar-pelajar pun boleh nak dapat duit dan sebagainya, sambil belajar boleh kaya, macam-macam cara tuan-tuan. Tapi inilah yang menarik, di dalam Islam itu dia ada piawaian dia tak. Itu yang Ustaz sebut tadi, ada syariah compliance dia ya. Dia ada piawaian dia yang memenuhi standard syariahnya. Tapi ginilah, bila kita tanya macam mana nak kaya, sebenarnya nanti di hari akhirat kelak pun kita akan ditanya. Antara yang ditanya ialah min aina iktasabu an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Kan pertanyaan macam mana nak kaya tu ditanya tentang harta, daripada mana kamu dapat. Jadi tuan-tuan, sebelum nanti Allah SWT tanya kita harta ni datang daripada mana dan ke mana kamu menggunakannya, macam mana cara kamu menggunakannya, elok benarlah kalau kita hari ni semak-semak balik. Tuan-tuan, bila tanya macam mana nak kaya ni, kita boleh tengok sumber kekayaan itu sama ada seperti yang Ustaz sebutkan tadi, tanya dengan pihak yang berkuasa. Nak kaya dengan cara syar'i, itu penting. Kalau tak kayap aja kita dapat. Kaya tu saja je. Kita nak kaya yang Allah terima kekayaan kita itu, yang dapat keberkatan. Memang kita boleh tanya ustaz, kita boleh tanya majlis penasihat syariah, Suruhanjaya Security, nak tanya mana-mana pakar dalam perbankan Islam, muamalat, pergilah tanya. Majlis-majlis agama Islam, Baitul Mal. Allah tuan-tuan, sekarang klik aja pun dah boleh tahu ya. Dah disenaraikan dah mana kalau saham-saham ya yang mematuhi syariah atau tidak, kaunter-kaunter syariah atau tidak, yang berdaftar atau tidak, semuanya ada tuan-tuan. Tetapi selain daripada pertanyaan kepada mereka yang mempunyai otoriti kepakaran ini, kita juga boleh melihat masyarakat sebagai sumber kaya kita. Ini jangan lupa tuan-tuan. Macam mana aku nak kaya? Aku tengok orang yang susah. Kenapa ya dia susah? Cuba tanya tuan-tuan. Ya malas lah, susah lah. Dah try dah tak dapat. Tuan-tuan, tu dapat input. Oh tak cukup semangatnya tu agaknya. Tengok saya susah, tak dapat sambung belajar, dulu orang tua susah. Oh rupanya pendidikan boleh buat kita kaya.
Tuan-tuan tengok pula orang yang kaya di sekeliling kita. Macam mana dia kaya? Dia tak kaya tiba-tiba. Dia kata dia bermula daripada kecil. Buat lagi, jatuh, bangun lagi, tanya lagi, sambung belajar lagi. Oh, orang yang kaya di sekeliling kita itu dia kaya dengan cara usaha yang berterusan misalnya. Jadi tuan-tuan, lihatlah yang ada di sekeliling kita. Mereka ini, masyarakat kita ini, apapun kedudukannya, jika diguna dengan baik, dia adalah sumber kekayaan kita. Allah. Terima kasih doktor. Saya suka berada di Sabah ni. Sebab rakyatnya orang ni bersemangat nak jadi kaya. Kita akan kembali selepas ini. Saudara jangan ke mana-mana. Saya akan bacakan pendapat yang dikirimkan melalui laman Facebook selepas ini. Teruskan bersama Forum Perdana Ehwal Islam.